Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap dan menjunjung ziarah bakal jemaah haji negara. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap dan junjung ziarah daripada 1,020 bakal haji negara, terdiri daripada 490 bakal haji lelaki dan 530 bakal haji perempuan. Jumlah tersebut termasuk pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam, pentadbiran dan perubatan dan pegawai pengiring syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Bakal jemaah haji akan bertolak ke Madinah menerusi 4 penerbangan berasingan iaitu pada 4, 5, 6 dan 7 Mei ini. Sebelum melangkah ke Tanah Suci, bakal jemaah haji telah diingatkan untuk menitik beratkan segala kelengkapan dan persediaan diri. Seperti lazimnya sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, para bakal jemaah haji negara berkesempatan menjunjung ziarah ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pengurniaan tambang peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, pengurniaan tambang kerajaan dan pengurniaan tambang kepada saudara-saudara baharu menggambarkan tingginya komitmen baginda dalam mendukung kesucian agama Islam di negara ini. Seawal pagi lagi, Istana Nurul Iman mula dipenuhi dengan kehadiran para tetamu Allah yang membuat pendaftaran terlebih dahulu. Bakal jemaah dihidangkan juadah makan tengah hari di ruang khas yang disediakan. Sebelum majlis menghadap dan junjung ziarah, bakal jemaah haji negara menunaikan solat fardu zuhur dan solat sunat hajat berjemaah. Sementara menunggu untuk junjung ziarah, bakal jemaah haji ditempatkan di ruang menunggu yang selesa. Fokus utama kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia adalah memastikan setiap jemaah haji negara dapat beribadah dengan tenang dan sempurna. Segala persiapan telah pun dibuat awal sebelum lagi jemaah ini berangkat nanti insya-Allah, seperti pengurusan penerbangan,
pengurusan penginapan jemaah-jemaah haji dan juga pengangkutan dan sebagainya, yang mana semua ni perlu diselesaikan sebelum lagi jemaah kita ni berangkat ke sana. Dan insya-Allah tugas pegawai-pegawai yang akan berangkat awal ini adalah untuk melihat lagi balik, memantau apakah persiapan tersebut secara jelasnya sudah tersusun rapi. Di Arab Saudi nanti kami pun akan membuat klinik-klinik perjumpaan untuk terus memantau para jemaah. Nasihat-nasihat akan diberikan untuk mengelak exposure to cuaca panas. Setiap jemaah kami bagi buku hijau, buku kesihatan hijau. Dari segi ubat-ubatan pula, para jemaah akan membawa ubat-ubatan sendiri yang biasa mereka makan untuk mencukupi dalam 5 minggu semasa mereka di Tanah Suci. Sebagai pelapor haji tahun ini, saya ingin memberikan laporan yang tepat, seimbang dan betul lah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti jemaah haji negara di Tanah Suci nanti. Di samping itu, saya juga ingin mengetengahkan kisah-kisah human interest sebagai di mana yang kisah-kisah ini dapat menjadi motivasi kepada bakal jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun akan datanglah. Persiapan menunaikan haji bukan saja yang saya rasa bukan saja dari segi fizikal, tapi terlebih penting adalah dalam persediaan mental dan rohani, dan alhamdulillah Jabatan Urusan Haji ada juga menyediakan kursus-kursus haji basic dan intensif untuk jemaah-jemaah, dan itulah yang sangat menolongkan kami untuk bersedia juga. Kadar persediaan dari segi fizikal, malahan yang penting dari segi rohani, ilmu, kewangan dan juga keperluan barangan. Dari segi rohani, yang penting sekali lah. Persediaan yang kami telah buat, di antaranya dari segi rohani, banyakkanlah membuat amal ibadat yang macam berzikir, beristighfar, sembahyang taubat dan tahajud, apa semualah yang diamalkan apa-apa sebelum yang itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menerima tambang kurnia Kawah Duli yang Maha Mulia ni, yang wala punya, dan saya sangat berterima kasih kepada kerajaan Kawah Duli yang Maha Mulia. Mixed feelings lah, tapi alhamdulillah kami syukur, kita ni syukur ke Hadrat Ilahi pasal mendapat giliran menjadi tetamu Allah untuk menunaikan fardu haji tahun ini. Tapi at the same time berjuanglah pasal meninggalkan anak-anak di Brunei ini. Selama 5 ke 6 tahun saya menunggu panggilan haji ini. Yang paling penting bagi diri saya adalah kesihatan saya bersama isteri saya. Bersyukur juga atas kurnia tambang haji yang telah diterima, and then menjunjung kasih kehadapan ke Bawah Duli yang Maha Mulia kerana menjemput untuk junjung ziarah ke majlis di istana. Menjunjung kasih kepada kerajaan ke Bawah Duli yang Maha Mulia kerana memberikan kesempatan kepada kami untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini. Bersyukur ya kepada Allah SWT dan ke Bawah Duli yang Maha Mulia yang telah mengurniakan tamu mualaf kepada saya. Jemaah haji turut dikurniakan pakaian ihram dan telkung sebagai tanda keprihatinan baginda terhadap hal ehwal kebajikan bakal jemaah haji. Semua pegawai dan jurulatih kontingen diingatkan untuk memastikan dan menjaga aspek safeguarding athletes, iaitu kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan atlet hendaklah sentiasa diberi keutamaan. Perkara itu antara aspek yang sangat diambil berat oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia pada Keseri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin
Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam mengingatkan demikian dalam sabda pada Majlis Penyerahan Bendera Negara kepada kontingen negara kesukan Pantai Asia ke-6 di Sanya, Republik Rakyat China. Majlis berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Sukan Pantai Asia ke-6 akan bermula pada 22 April hingga 30 April 2026. Dalam sembah alu-aluan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan mengingatkan agar para atlet sentiasa berwaspada terhadap penggunaan ubat-ubatan atau suplemen yang tidak sah atau diragui. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda mengingatkan semua atlet dan pegawai agar sentiasa menjaga disiplin dengan mematuhi serta menghormati segala peraturan dan garis pandu yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Bendera negara diserahkan kepada Pengiran Abdul Raud bin Pengiran Haji Ghani selaku Chef the Mission kontingen negara Brunei Darussalam. Kontingen negara terdiri daripada 4 atlet, 2 jurulatih dan seorang ketua urus setia. Atlet negara akan menyertai acara olahraga pantai dan tekbol pantai. Comquest Sendirian Berhad dengan kerjasama Dynamic Technologies menganjurkan Synapse 2026 Hybrid Cloud Day berlangsung di The Empire Brunei Jerudong. Acara menghimpunkan pemimpin kerajaan, pakar industri dan rakan kongsi teknologi global untuk mengkaji peranan penting awan hibrid dan kecerdasan buatan dalam memacu evolusi Brunei digital. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Acara diselajurkan dengan penandatanganan beberapa perjanjian, ia termasuk Memorandum Persefahaman antara Comquest Sendirian Berhad dan Dynamic Technologies, perjanjian perkongsian antara Comquest Sendirian Berhad dan Extremax, dan perjanjian perkhidmatan antara Comquest Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad. Sementara dalam sesi perbincangan, ahli panel berkongsi pandangan mengenai kerumitan penggunaan awan hibrid dalam jalur lebar serta penekanan dalam ketersediaan infrastruktur tempatan ke arah kesiapsiagaan teori kepada keupayaan praktikal berprestasi tinggi. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah dengan kerjasama Kumpulan Putera Seni mengadakan baca bahana secara dalam talian bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Mengangkat tema menyulam erti Aidilfitri, baca bahana kali ini mengajak penonton menghayati makna Aidilfitri melalui lantunan bait-bait puisi seperti sajak dan pantun. Siri kali ini menampilkan 17 penggiat seni dari beberapa buah negara. Negara Brunei Darussalam antaranya diwakili oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengukayaan baca bahana membuktikan kedudukannya sebagai wahana diplomasi sastra yang ampuh di peringkat serantau. Program juga menjadi jambatan penghubung yang menyatukan para penggiat sastra dalam jalinan pemikiran dan pemahaman meskipun daripada latar belakang negara berbeza. Pelbagai hasil kreativiti diketengahkan oleh 73 pelajar tahun akhir diploma dalam industri kreatif semasa pameran tahunan UBD Spectrum 2026 Archivia. Berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, pameran adalah sebagai platform utama bagi pelajar menampilkan projek tahun akhir sebelum menamatkan pengajian. Bagi edisi tahun ini, Spectrum tampil dengan tema Archivia, mengetengahkan konsep arkib dan dokumentasi dalam proses kreatif. Pameran dilancarkan oleh Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setia Usahatetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Melalui tema, pameran tidak hanya memfokuskan kepada hasil akhir semata-mata, tetapi turut menampilkan keseluruhan perjalanan kreatif pelajar, termasuk idea awal, proses penyelidikan, eksperimen serta pembangunan projek sepanjang pengajian.
exhibition is about food packaging. I use packaging lah untuk remind people that we have our own identity and culture lah. So the design of my packaging is based on tadi punya Brunei element. Basically, this idea, my work is a special installation of a mihrab, which is not just a design but also a functional spaces prayer for everyone who visits, and bringing in the spirituality into a contemporary prayer spaces and also into a small spaces. My exhibition focuses on upcycling, which are turning scraps, fabrics into clutch bags. And my idea is came from where I usually saw a lot of piled scraps, fabrics and all that, and such as scraps, songket and also old tablecloth and all that. Kepentingan perancangan kewangan dan memahami tanggungjawab kewangan pada peringkat berlainan serta menerapkan tabiat menjimat dan melabur antara yang ditekankan semasa taklimat perancangan kewangan anjuran Kolej IGS. Taklimat yang diadakan sempena pameran The Vibe kali ke-20 berlangsung di kolej berkenaan di Kampung Kiulap. Dengan tema mengambil kira ruang perancangan kewangan semua generasi, taklimat berkenaan juga menilai pengurusan kewangan peribadi dan perancangan bagi keselamatan kewangan jangka panjang. Taklimat juga mengungsikan penglibatan profesional, mendukung perkembangan literasi kewangan dan individu siap masa depan di negara ini. Juga diadakan penjualan secara hemat atau thrift sale selama 3 hari.